reply mesej aku. Reply. Kejap lagi Abang Pen hantar makan dekat rumah awak ya. Okey, send. Jiran sebelah reply mesej. Macam biasalah. Walaupun sedih-sedih tapi jiran sebelah dia dapat mengubat rindu. Nama dia Hitam Putih Kehidupan. Macam kita nak buat ayam masak putih. Ayam masak putih antara bahan-bahan dia. Ni dia. Ayam yang kita beli tadi. Yang ni kita nak rebus dengan bahan-bahan yang kita akan potong ni. Seperti kita ada apa ni? Seperti kata engkau, kita ada daun bawang. Sepokok. Tadi kita beli banyak sangat. Tapi kejap lagi kita nak pakai lagi. Nampak? Kita nak potong-potong. Kita nak letak masa kita buat kicap dia nanti. Tengoklah macam mana. Halia. Tu dia Halia. Nampak? Lain macam dia punya Halia. Halia lebih kurang dalam ni besar sikit. 2000 jari kaki kita. Cili sikit. Cili merah. Cili padi dah lebih kurang 3 tangkai. Bawang putih. Bawang besar. Barang-barang dia. Bahan-bahan dia. Nak sebut bahan campur dengan barang jadi barang-barang pula. Sangat-sangat simple. Mula-mula kita nak buat apa? Ayam ni kita nak marinate dia sikit dengan garam. Supaya dia ada rasa-rasa sikit. Tu dia. Lepas tu kita masukkan sedikit sebut lada hitam. Alright, cukup. Kita marinatekan dia. Sapukan dia lah. Marinate tu orang cakap perap. Bukan apa. Garam ni sebenarnya nak buang air yang dekat ada yang dalam ayam tu. Supaya dia tersejat lah garam tu. Lepas tu nak rasa-rasakan masin sikit. Tu fungsi garam. Lada hitam ni macam biasalah. Ada rasa pedas-pedas sikit. Lada hitam ni sebenarnya, kalau korang nak tahu, lada hitam ni dapat mengubati. Bukan mengubati lah, mencegah kita daripada kena kanser sebenarnya. Tu bagus lada hitam tu. Sebab apa? Kadang-kadang kita tengok Mak Saleh ni masak, sikit-sikit lada hitam, sikit-sikit lada hitam. Inilah function dia. Dia orang pakai, sebab apa dia ada rasa-rasa kacang sikit. Rasa-rasa pedas sikit. Tu yang sedap tu. Alright, kita potong bawang. Bawang ni kita nak pakai untuk apa ni sebenarnya? Kita nak pakai untuk kita rebuskan. Ataupun kita nak masak dengan ayam ni nanti. Kita nak buat macam stok dia lah. So jangan besar sangat, jangan kecil sangat, agak-agak aja. Supaya bawang ni dia tak hancur. Kalau kita potong dia halus-halus atau nipis, nanti masuk dalam kuali atau periuk tu, masa kita masak, habis. Hancur. So macam ni dah cukup dah, nampak tu. Tu dia. Okey, bawang putih tak payah nak buat apa, biar 2 ulas macam ni. Bawang putih dah lah lembik. Kalau kita potong masuk dalam periuk tu, hancur. Okey. Cili padi. Kasih pedas sikit lah bang. Kan? Mesti mau ada pedas. Okey, kasih potong dia macam ni. Potong 2 macam ni pun dah cukup. Sudah. Ni lebih kurang macam masakan Cina juga. Ayam masak putih ni memang asal daripada China, tak silap saya. Tapi saya dah bujang stylekan dia. Alright. Cili. Siapa nak rasa pedas boleh tambah dengan cili kering lagi. So siapa makan pedas, siapa makan cili dia terasa pedas. Tu yang nak cakap tu. Halia ni satu ni ataupun bahagian yang sebagi kedua bahagian ni, satu bahagian saya nak buat untuk dia punya soy sauce dia ataupun kicap dengan halia dia. Lepas tu satu lagi kita nak buat barang untuk kita rebuskan sekali dengan kita punya ayam. So ni potong besar-besar tak apa, macam ni pun tak apa, boleh, tak ada hal. Nak potong macam tu ke, nak potong macam ni ke pun boleh. Atau pulang kat korang lah kan. Ni biasa je sebab kita nak rebus, tak payah nak cantik sangat lah kau. Duduk kat situ dan diam. Okey. Untuk yang macam ni, ni kita kena tengok lah kita nak potong macam mana. So kita potongkan dia nipis-nipis. Hati-hati orang bujang tu. Sebab apa? Halia ni kejap lagi masa kita buat kicap dia tu, kita nak tuang minyak panas atas dia ni. So yang ni lah akan buat dia rasa sedap. Bau dia kejap lagi. Kicap dengan halia, bau dia bukan nak cakap biji gampang lah, memang terbaik lah kan. Alright, kita punya halia dah pun siap untuk kita punya kicap soy sauce. Nampak beza dia, untuk rebus dengan ayam lain, untuk soy sauce dia lain. Nampak lah. Okey, daun bawang. Daun bawang ni ada yang kita nak pakai untuk kita punya kicap, ada juga kita nak pakai untuk ayam. Untuk ayam kita potong besar-besar pun tak apalah, tapi untuk kicap ni kita potong dia. Tengok abang Fendi buat potong dia macam tu, potong dia macam tu, potong dia macam tu. Pun boleh. Lepas tu susunkan dia macam tu. Nak potong macam ni pun boleh. Nampak tu.
Berceramuk aku potong. Pun boleh. Nak potong macam tu pun boleh. Tak ada masalah. Sebab apa kita nak cincang-cincang macam cincang-cincangkan dia lah. Sebab kita nak bagi bau dia keluar. Sebab apa kita tak masak dia. Daun bawang ni. Kejap lagi kita nak tuang minyak panas di atas dia tu. So, kita macam cincang-cincangkan dia sikit sebab kita nak bagi dia bau dia tu. Naik. Contoh kalau kita potong biasa, bau dia tak berapa naik sangat. So, kita cincangkan dia macam tu. Alright, kita punya untuk ayam, untuk rebusan ayam, kita potong besar-besar macam ni pun tak apa. Tu dah. Dah pun siap dah. Nampak tak susah mana pun orang bujang. Alamak, kejap je buat kerja orang bujang ni. Kejap je kerja. Apa hal ni pula? Ada orang mesej. Jiran sebelah. Okey, masak sedap-sedap. Masak sedap. Jom malam masak. Alright, untuk kita punya ayam masak putih. Tu dia. Step by step dia. Kena pakai apa? 2 kuali. Satu kita nak buat minyak panas dia. Satu lagi periuk ni kita nak buat dia punya rebusan ayam ni. Mula-mula kita nyalakan api. Dia. Periuk dua-dua periuk. Satu kuali satu. Periuk. Masukkan air. Ni orang cakap macam hainan style lah. Macam kukus lah. Tapi kita rebus lah kan. Kalau nak kukus dia ayam besar macam ni pun lambat nak masak lah. Kita ada step, ada cara dia. Kejap je. Tak usah mana pun. Sementara tunggu air di rebusan ni mendidih. Kita nak buat apa? Kita nak buat kicap untuk ayam tu. Mula kita pakai apa? Kita pakai ni, halia. Yang kita potong panjang-panjang ni tadi. Kan? Lepas tu kita masukkan daun bawang sikit. Yang apa? Kita nak pakai untuk kicap dia tu. Nak pedas boleh masukkan cili sikit, cili padi. Kalau tak nak pedas pun boleh masukkan sikit lagi. Alright, kita masukkan kicap biasa. Kicap cair. Tu. Alright, nampak macam tak ada function apa semua kan? Kejap lagi kita buat dia punya minyak panas. Lepas tu kita akan tuang dekat kicap ni kejap lagi. Air. Kejap je panas dia tu. Nampak. Alright, kita masukkan ayam. Yang bahagian peha ni. Kalau siapa ada seko ayam, ada bajet lebih nak pakai seko ayam tu kan. Kena pakai periuk besar sikit lah. Jangan pakai periuk api pula. Masukkan je. Okey, nampak dia tenggelam macam tu. Bagus. Nice. Memang kita nak macam tu. Alright, kita masukkan bahan-bahan yang kita nak. Apa yang kita rebus, yang kita potong tadi, yang kita nak rebuskan sekali dengan ayam ni. Kita masukkan kita punya bawang. Kita masukkan daun bawang. Kita masukkan bawang putih, halia, cili padi sikit kan. Lepas tu masukkan cili. Masukkan je semua tu. Kita masukkan sedikit garam. Macam biasalah kena ada garam sikit dalam badan. Dalam masakan pun kena ada juga garam kan. Garam sikit, tak banyak mana pun. Nampak macam banyak je. Orang cakap banyak, terpulangkan dia lah. Gula sikit. Alright, nampak tau. Kita rebus dia sampai dia mendidih. Kejap lagi lepas tu kita akan stopkan api dia. Kita nak masak dia lebih kurang dalam 10 ke 15 minit je dalam api. Orang cakap lepas tu kita akan tutupkan dia dengan piring biar dia masak sendiri. Lebih kurang dalam 10 ke 20 minit dah boleh siap dah ayam ni. Kejap dia tak usah mana pun. Alright, nak rasa pedas sikit lagi? Ni dia. Apa dia? Kita punya black pepper lah. Kasih masuk sikit macam biasa. Setengah orang dia nak pedas lagi, dia letak cili kering. Dah masuk barang semua. Agak dia dah nak mendidih dah kejap lagi. Lepas tu kita nak tutup dia. Kuali kedua. Nak buat apa kuali kedua? Macam biasalah. Nak kata nak buat minyak panas, kena letak minyak lah. Ni dia. Masukkan minyak. Alright. Minyak panas ni kita akan tuang dalam kita punya kicap ni nanti. Kicap ni lepas kita potong ayam tu kita nak tuang kicap ni atas ayam pula. Kejap ya. Minyak panas nanti kita tuang. Alright, usah juga apa jadi dengan ayam kita. Dah mendidih dah tu. Saya nak rasa apa rasa dia. Nampak? Nampak macam air biasa kan? Tapi ada rasa tau. Sebab apa? Rasa daripada ayam tu, rasa daripada gula garam, rasa daripada halia. Kita tambah sedikit garam lagi. Okey, nampak dah mendidih tu. Kejap je tu. Alright, nampak minyak dah berasap dah tu. Nak buat apa? Tutup api. Mari kita tuangkan dalam ni. Kena tengok Tu.
Macam tu kita nak nampak halia dengan daun bawang tu tadi termasak dengan minyak tu. Nampak macam banyak minyak tapi tak banyak mana pun. Yang ni lah akan buat dia apa ni? Akan bagi dia rasa dia naik sebenarnya. Sedap bau dia. Nampak tu. Kejap lagi kita akan tuang dekat kita punya ayam. Tengok apa jadi dengan ayam kita. Kita balikkan dia. Nampak kejap dia masak lembut. Alright, kita balikkan dia. Supaya bahagian bawah tu pula masak. Tadi kita dah masak bahagian bawah. Contoh bahagian bawah 5 minit, bahagian bawah 5 minit. Lepas tu dah boleh angkat dah sebenarnya. Tapi macam saya cakap, saya nak tutup dia dengan piring. Mari kita tutup dia dengan piring. Nampak tu cara tu. Mesti orang tertanya kenapa saya buat macam ni. Kan? Sebab saya nak bagi ayam tu jatuh di bahagian bawah. Saya tak nak dia tergapung. Saya nak atas dia kena air panas, bawah dia kena air panas. Kita biar dia dalam 2-3 minit. Lepas tu kita dah boleh angkat dia dah. Boleh potong-potong ikut Chinese punya style. Lepas tu kita boleh hidangkan. Tengoklah. Tu dia. Lebih kurang 5-6 minit. Kita tak nak ayam kita termasak dengan atas api dengan lama. Sebab apa? Kita nak biarkan dia masak dalam air panas ni. Biar dia terendam je dalam tu. Okey, mari kita usah apa jadi dengan ayam kita. Nampak. Wow, piring tu benar dah jatuh dah bawah. Nampak kulit dia dah betul. Dah kecut, dah pecah-pecah dah sikit macam tu. Memang dah masak dah sebenarnya. Tutupkan api. Kita biarkan dia kejap, lebih kurang dalam 10 ke 15 minit. Kejap lagi masa kita nak hidangkan, kita potong. Nampaknya ayam masak putih kita terendam dengan baik dengan air, apa ni, orang cakap kuah sup yang panas ni. Nampak berasap-gasap tu. So sekarang ni kita nak potong dia, nak hidangkan dia. Tu dia macam mana kena tengok lah kan. Berasap-gasap ayam. Terbaik. Memang terbaik. Tu dia. Nampak bahagian dalam dia masak. Darah pun dah tak ada. Nampak cantik. Putih melepak macam kita nak. Tu. Cantik. Lembut isi dia. Apa lagi? Angkat. Letak atas ni. Sorry. Tu dia. Nampak. Isi dia tak ter-overcook orang cakap. Masak pun masak. Memang terbaik macam kita nak. So, kita ambil apa? Bahan-bahan yang dalam ni. Macam cili apa semua. Kita letak atas dia. Nampak tu. Supaya tak nampak kosong sangat. Tu yang paling penting tu. Bawang apa semua. Halia sikit. Alright, cukup. Sebab apa? Kita nak tuang kita punya kicap. Kicap. Orang cakap kicap halia ni. Atas dia. Panas-panas. Yang panas-panas menas. Dia. Dah, cukup. Tak payah nak lebih-lebih sangatlah kata kau.